ataf di atas lafaz dia, in kunna innahu mu'rab. Jika kita kata isim la itu mu'rab atas lafaz kufi juga, kufi kata mu'rab kan. Ka qauli syair, seperti contoh kata syair, la nasaba al-yawma wa la khillatun tasa'al kharqu 'ala ar-raqi'. La nasaba al-yawma, tidak ada nasab pada hari ini, wala khillat tidak ada kawal lah. Jadi contoh syahid di sini lah la nasaba. Nasabah itu kan? Kan dia khullat. La khullat. Apa tu? Wala'allahu al-muradun nazim, boleh jadi inilah murad nazim, kehendak nazim biqaulihi fi ba'di nusakhi, dengan perkataan nazim pada setengah nusakh, in sahha, jika betul lah naskah itu sandaran pada nazim. Wa in tasha' tansibhuma jami'a, itu dia. Ini perkataan nazim buat dalam kurungan. Wa in tasha', tengah nuskah dia tengah nuskah kata tu wa in tasha' tansibhuma jami'a kan. Macam gitulah. Selain lakinnahu, tetapi ghairu zahir fil murad, tidak zahir pada kehendaknya. Li'annahu ka qawlihi, kerana dia seumpama perkataan ibab wasif lima, wasif mana dah? Wasif lima Bukan syair tu wasif lima. Bila ada Jadi bagaimana karena maknahu majnun lakin awal fi murad li'annahu ka qawlihi wansib lima saruka anna ma'anhu wansibhuma jami'an. wa intasha fansibhuma jami'an. Fansibhuma dak. Halo, Assam. Dah, adik mari tak? Kelas. Allah ada. Tak dah. Kau yang mula-mula Anak tu mula-mula dah. Tengok. Kerana dia tidak zahir pada kehendak musannif, muallif. Kerana sesungguhnya umpama perkataan dia wansib. wa intasha warfa sana. Itu warfa itu. buat takri. Tak takri tu lain lah. Masalah. Ni kan. Ni. Tanya balik Sepun lafaz kata. Wa la'allahu jelas itu. Boleh jadi muallif. Boleh jadi kehendak muallif dengan perkataannya pada setengah nuskhah jika sah sandaran nuskhah itu kepada muallif. Wa in tasha fansibhuma jami'a. Jika kehendak nasabkan kedua-duanya sekali lah. Inilah kehendak musannif. Kehendaknya bahawa nasab itu nasab kedua-duanya, lakinnahu ghairu zahir, tetapi tidak zahir pada kehendak musannif, kerana sesungguhnya dia itu seumpama perkataan muallif
Wangsib. Wangsib pada ni. Pada tengok sebelum tu warfa iza karrata nahtan wangsibi. Wangsib itu. Kerana apa tak jelas tu? Tu dia. Kerana apa tak jelas? Nak khabar ilahnya lima sabaqa, kerana apa yang telah kita sebut dulu dah. Anna ma'na, bahawa maknanya, makna nasab itu, nak rangka nasab tu, wangsibhuma, nasab kedua-dua sekali. Nasab kedua-duanya sekali. Jami'an. Bukan saja nasab kedua-duanya sekali. Okey, titik situ. Wasaqri', taqri' bil qaf, baca dengan qaf, bukan tafri'. Taqri' itu maksud taubih, celaan, hinaan. Pada ayat tu ittasa'al kharqu 'ala ar-raqi'. Mana? Mana raqi' mana? Wala takhaf. Wala takhaf radda. Jangan kau takut akan rad. Sebarang bangkangan, wala taqri'an, dan sebarang celaan.